betul ni. Tak sampai 10 minit je. Boleh dengar macam orang macam begitu. The footsteps came together with the sounds of ankle bells like bangles. Kita dah penat gila, body dah shut down. Jadi bila benar nampak tu, ya apa ni, alamak, sial lah. Bro, gone lah balik. Aku cuma mampu cakap apa tau. Ya Allah, apa benda sial ni. Terus sebelum kita nak start tu, sebelum kita tidur tu, kita kena gali kubur. Oi. Ini apa itu? Bro, Sempoy. Yeah, malam gelap, sunyi menjerit, bayang hitam datang, rahsia terbit. Hey, rasa seram, jiwa kau goyang. Bro Sempoy Channel, tempat hantu bertandang. Assalamualaikum awesome people. Selamat datang dan selamat kembali ke Bro Sempoy Channel. Tempat penuh misteri, creepy Tapi steady. Okey, bersama saya Hazrik. Saya Boboy seperti biasa guys. Apa khabar korang kat luar sana? Tapi sebelum apa pun, jangan lupa like, Subscribe dan share dekat kita pada TikTok, Yes. macam biasa dengan ting YouTube. ting bell jangan lupa tekan guys. Bell jangan lupa tekan ringan-ringankan pada siapa yang baru jumpa kita di channel ni, korang dapat bagi kita sokongan. Subscribe, share semua segalanya. Komen korang nak beli ke, korang nak apa, korang nak kecam kita ambil juga. Jadi korang Untuk memperbaiki lebih baik lah. betul. Malay aku tiba bagus. Tiba. Okey, tapi boleh nombor belum? Okey. Macam Jangan, sekarang kita kat mana ni, Bobo? Sekarang kita dekat YouTube YouTube. guys. YouTube. Aku YouTube. rasa aku dah nampak lah. Jadi aku pun rasa korang tahu kita kat mana. Actually tempat ni tak begitu seram lah kan. Tapi ada history lah, orang cakap, betul tak? Orang cakap Ya. Ada juga. ada mak. Besar lalu mak. Macam-macam orang, orang yang aku go through YouTube, Facebook, Okay. TikTok, semua ada pergi dekat sini untuk adventure lah, apa Tapi lah. aku tengok ada orang masuk je. Aku tak tahu, tak berani aku nak masuk. Kena Alah, tangkap lah. actually bukan takut hantu tau masuk ni. Masuk ke tangkap lah polis ke military takut tu je. polis. Tapi actually kat YouTube tadi, if not wrong, I saw you tadi tengok. Ya. Dekat dalam kan? Dekat dalam. One of the video dekat Ada dalam. sampul lah tadi. Serius Pas lah? bayar, betul. Tapi tak tahu lah. Allahualam lah. Itu yang korang nak kena hati-hati guys. Benda sampul ni kita jangan buat main lah. Kita jangan buat main lah. Boy, sebelum apa-apa. Pesan. Ada fun fact ke apa history ke tentang Ada. YouTube? I Ada ke? just study ada satu lah. Okay, tentang kita kat mana ni lah. Okay, so kita basically dekat Neo Tiew Army Camp, Army Training Base ni lah. So dia terletak di Neo Tiew. So this place, Neo Tiew is an abandoned housing estate in Lim Chu Kang that the Singapore Armed Forces SAF uses for military training. Actively lah masih kan? Yeah, if not wrong is active. Pasal aku pernah nampak juga. If not wrong this year. Then the name can also refer to Non-Combatant Evacuation Operation, NEO. Aku tak tahu apa tu. Which is specific type of military operation. But this is not related to the location. Yeah. Itu yang aku dapat lah actually. Kalau korang nak tahu kenapa kita ada kat sini. Kenapa kan? Kerana topik kita pada malam ni. Topik kita. Kerana topik Topik kita pada malam ni. kita actually sebenarnya pasal National Service. NS lah Stories. guys. Betul pada subscribers atau viewers kita di Malaysia, Singapura ni kita semua abang-abang. Akan melalui. Yes, Akan abang-abang melalui lelaki. 2 tahun kat Singapura ni. Betul. 2 tahun kita sengsara guys. 2 tahun kita sengsara. So kita akan lalui this thing called National Service lah. Kalau kat sana diorang akan panggil apa, abang-abang askar ke, abang-abang polis ke. Tapi korang tak macam kita lah. Kita macam kita strictly. Every Singaporean son nak kena Correct. go through. Every Betul. Singaporean kena go through these 2 years. Okay. So kita tak payah nak explain korang apa tu topik NS ni. Kita akan mulakan. Azrik, let's Yes. go. Cerita Jom. pertama kita. Story pertama terus. Terus, projek Okay. pertama. Get ready lah. Okay. So aku dapat ni story Okay. daripada seseorang subscriber kita. Hmm. Subscriber ke fan ke? Kalau fan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Okay. Setahu aku yang hantar aku ni story ni, dia seorang regular.
Oh, regular. Yes. Army, polis, sini. Army. Okay, Army, askar. Military expert. Hijau lah, hijau. Okay, Hijau, sabar. abang Sebelum kita start. Dulu Army, NS apa? Army lah. Army lah okay, Army aku juga aku Tekong faham Boys. juga. Itu Tekong Boys lah Tekong betul. Kita kena Boys. lalui itulah betul. Ada rank. Rank. Jaga boleh lah. Tak lah, mana nak cakap apa. Tak saja je. Macam saja je. Aja lah, Okey lah. Aku corporate je. Okey, Rezeki. Okey. Kita mulakan dengan cerita pertama Silakan. Bismillah. Aku akan ceritakan ni macam mana dia yang tengah cerita Okey, boleh. Kita cuba Selami. kali Go, ni. carry on. Okay. Hello everyone. I'm Saiful. Okay, nama dia Saiful guys. And I like to share my NS horror experience back in 2013. 2013, okay. When I was serving as a rifleman at Bukit Panjang Camp. Okay, some of these stories also came from my platoon and section mates who were enlisted around the same time as me. Okay. But let me start with my own. Okay. Of course, yeah. Saiful ni dia ada bagi aku about 7 stories. Okay. Yeah. So aku akan share dengan korang lah InsyaAllah. Semoga berjalan dengan lancar lah InsyaAllah. Okay. Cerita pertama. Okay. Dengan title dah kasi. Oh, dengan title. Teruskan, kasih title. Cerita pertama. Okay. The Footstep at 2:57 AM. Okay. This happened during PTP. Okay. PTP tu Physical training phase. Yes, Okay. yang 4 bulan weh. Ya. 4 bulan kalau Sebelum PTP BMT, lah. Sebelum BMT lah. During BMT lah. PTP 4 bulan lah kira. Okay. Oh, ya. Okay. Okay, a period before BMT for recruits who didn't pass or take the NAFA test before enlistment. Okay. It was about a week before our BMT phase officially began. And maybe 1 or 2 weeks before Ramadan started. For context, Bukit Panjang Camp is located quite near an Indian temple. Tahu? Mana macam tu? Bukit Panjang ingat mana? Bukit Panjang Camp tak tahu kan? Betul lah. Okay. I'm not saying it's related, but maybe Until now, I still cannot be sure. Faham. I remember the time exactly, 2:57 AM. I was woken up by the sound of footsteps outside my bunk. What's strange was the footsteps came together with the sounds of ankle bells, like bangles. Ini dah macam Minachi dengan hantu lah ni. Minachi ni lah. Kejepang. Betul lah. Kecing. Seram lah actually. I was sleeping on the top of the double deck bed. Double deck bed. The footstep. The footsteps started from the far right side near the window. Following the sound, as it slowly moved along the corridor and stopped exactly at our door. So benda tu dia dengar daripada bilik sebelah. Terus bunyi dia stop kat Depan pintu dia. juga. Terkencing siapa tu? Kena aku pasang AirPods tidur. Lepas tu our bunk had a layout like this. Window, Pintu. Okay. Window. Ya, correct. Ni NS lah. Typical NS lah. Typical lah. The sound paused for a few seconds. Then suddenly, I heard it running straight towards me. Towards me Macam mana tu Kira kau tengah baring dari Tapi pintu dia tutup. kena aku macam trip lah. Okay, habis. After that, terrified, takut, I immediately lay back down and covered myself with blankets, pretending to sleep. The next thing I remember, I suddenly woke up again and it was already 5:30 AM. Up till today, I keep asking myself, what happened during those missing minutes? I felt extremely drained the next day during PT, as if I never sleep at all. Faham. Cerita pertama. Later, I found out that I wasn't the only one. Dah ada orang kena. A few others also heard the footsteps with bells on different nights. Maybe it came from the nearby temple, maybe not. Faham. Kita kan dia kan si Hantu siapa gelang. nama dia? Saiful. Dia kan Saiful ni dia diganggu dengan hantu gelang. Hantu gelang kan India lah. Tak tahu lah, orang malam. Indian temple. Nearby lah. Tu yang dia cakap, dia tak tahu whether
kena mengena ke tidak. Okey. Seram juga. Itu cerita Okay, pertama dia. kita tak panjang sangat lah. Tapi okey, kalau kena kat aku pun memang Traumatise tau. Gila tak traumatise. Okey. Tapi cerita kedua dia macam mana pula? Cerita kedua. Bapak tak nak cerita dulu? Cerita dulu. Okey, boleh lah. Boleh. Okey guys. Cerita dulu. Cerita kedua kita proceed cerita kedua guys. Cerita kedua ni dihantar oleh sahabat aku. Sahabat lama lah, kawan baik lama. Nama dia Fat. Dia izinkan aku pakai nama betul. Nama dia Fat. Aku panggil dia Fat lah. Jadi dia ni seorang askar juga. Singapore Army. So basically cerita dia macam ni guys. Okay, dia cakap, Assalamualaikum bro, Sempoi. Waalaikumsalam. Okay. Dia cakap peristiwa ni happen tahun 2007 guys. 2007. Masa tu masih recruit lah kat camp Jalan Bahar. Recruit Jalan Bahar. SCDF lah. Bukan Army lah. Kira dia SDF lah. SCDF lah. Speeding guys kat sini. Ni dia baik. Maaf guys. Memang banyak cerita kat sini. Jadi kira kan okay, aku rasa kalau ada Jalan Bahar is SCDF lah. So dia guard duty. Ada guard duty juga. That's the thing. Kebetulan bila dia dekat camp tu, masa dia recruit tu dia kena guard duty guys. Guard duty dia kena pada malam Jumaat. Okay, so malam tu cerita dia bermula di sini. So malam tu kita ada 4 tim. Satu tim ada 2 orang. Betul. Jadi dia pecah 4 lah. Okay. Satu tim ada 2 orang. And kita kena pilih lah time slot mana nak buat prowling. You know what is prowling? Yes. Yeah, dia walk lah. Yeah, yang dia jalan-jalan tu. Okay, so dah ada pecahan timing lah. Aku rasa kalau dia kata dah kena pilih ni, mesti ada pecahan timing dia lah. So bila bila time kena pilih timing tu, semua dah berebut pilih timing tu. Timing yang sui-sui lah kan. Selalu gitu. Mesti tak nak lambat-lambat kan. Cepat-cepat tau ambil paper kan. Betul. Dia cakap jam 12:30 malam hingga 3 pagi dia orang tolak kat aku. Sebab dia orang kata dia orang tak berani nak jalan belakang bersebelahan dengan kubur. Dia confirm. Abi ingat dia berani lah kira. Diorang belakang pun kurang ajar kira. Dia kurang ajar. Jadi kita kan 4 tim ni, 3 tim dah pilih lain timing. Okay, Kira dia orang sengaja pilih cepat-cepat. Dia tolak kat dia ni lah, member aku ni. Dia tolak kat member aku ni. Dia dapat timing pukul 12:30 pagi sampai 3 pagi guys. Faham dekat situ Jadi dia orang cakap cepat kau ambil ni timing lah. Aku tak berani lah sebab aku tak berani jalan kat dekat kubur sana. Jadi member aku cakap okey lah, aku dah buat pen apa. Okay, dia ambil lain apa. Dia ambil lah. Dia cakap kubur tu semua kubur Melayu Islam, Pusara Aman. Kita dekat yang confirm itu camp. Itu camp? SCDF lah. SCDF lah ya. Confirm itu camp. Okay. So dia cakap kubur tu semua kubur Melayu Islam, Pusara Aman. So bagi aku no hal walau apa kubur pun kita kena lalu. Kita hanya menjalankan tugas. Itu yang dia cakap lah. Lepas tu dia kata, so ceritanya bermula waktu kita start prowling jam 12:30 malam, which is member aku kena tu timing lah. Okay. So tengah prowling ni agak jam 1:30 pagi, dia control walkie-talkie dia. Provost, prowler come in, prowler. Salah. Provost dia tanya, prowler come in, prowler. Kira kan yang dekat guardhouse tu, comms dia lah. Prowler, panggil dia tengah prowling dia lah. Tengah prowl. 12:30 tu dia tengah prowl. Dia cakap, pukul 1:30 tu guardhouse tu picit dia lah. Cakap, prowler come in, prowler. Dia cakap, prowler send. Standard lah Standard lah, jawab balik kan. Apa cakap, prowler, guardhouse tu cakap, can check why is the cookhouse light is on. Kenapa cookhouse main lampu on? Pasal kita guardhouse kita boleh tengok kamera tu. Yalah. Pernah kat DP? Kita boleh tengok apa macam kamera. Cuma mungkin kamera yang dekat ICDF ni dia dapat tunjuk dekat daerah cookhouse tu lah. Okay. So cakap, terus aku pun cakap lah. Okay Roger, we'll go over now. Yang go over kira dia akan pergi check lah. Pak cakap ni lah. Dia cakap okay Roger, aku pergi check. So dia pergi lah. So dia pergi, so aku went over tanya, went over sana tu, dia tanya mana switch and semua tu. And at the same time aku rasa macam diorang nak prank. Diorang nak prank dia kan. Pasal kat house tu kira kan semua dah members apa. Yalah. Kira kan dia dah switch kan. Okay. So dia pergi dan tanya, switch mana? Macam dia, kira aku rasa dia walkie balik lah. Switch mana siapa ni? Mungkin dia tak nampak lampu terbuka ke. Tapi dia Gahau cakap buka. Mungkin macam tu je dia. Budak-budak ni prank aku apa. Samsul aja lah kan. Siapa pun tak takut. Kena aku betul tau. Okay. Jadi cakap dalam hati aku, kalau dia orang prank nak terkejutkan aku, confirm flash chop aku mesti pump ketuk kepala dia. And acah-acah tak sengaja. Mengamuk dia lah macam kira. step reflex lah. Okay, faham. Terima kasih lah kira. Dia ni standard Melayu lah kan.
sekali dia dah pergi tu semua, end up bukan prank. Oh, Ha. Betul-betul on lah ni. Dia betul-betul masih on lah kira. Okay, cool, tak apa. Aku move on sekejap. So, dia cakap, okay, dia jalan. So, kat camp ni, dia kata ada community cat. Kau tahu tak, macam kadang-kadang dalam camp ada cat. Kucing. Tiba-tiba ada kucing Ya, lah. Dia tak apa. So, dia ada this community cat yang manja dengan semua orang. Tak tahu berapa banyak ekor, cuma dia cakap community cat je. Saya aku rasa satu lah. kot. Definitely Standard satu gitu apa. lah. Jadi, bila kita jalan nak keluar dari courthouse tu, kita akan pass by one of this lift lobby lah. Okay, dia akan pass by one of the lift lobby. Aku nampak kucing ni, dia duduk tegak ngadap corner tembok. Faham tak? Faham. Dia kan macam corner tembok kan macam ni. Tapi Right angle dia ada tengok kira face angle tembok lah. Tapi dia tengah face tembok, dia duduk tegak. Weird juga. Weird juga. Tu weird. Okay. Aku mana tadi? Okay. Tu dia cakap, aku panggil pun dia tak gerak. Dia macam miau. Aku tak tahu macam dia panggil lah. Kan? Mungkin gitu. Typical. Typical lah. Tapi tangan maintain. Betul. So aku pun macam okay, biarlah kucing pun kita tahu diorang pun kadang-kadang random. Ya. So dia sambung jalan. Dia jalan. Tiba-tiba body aku ni stop. And dia tanya, mana next checkpoint? Sambil dia tengok map lah. Tengok map lah, yalah. Mungkin apa. Crawling memang akan ada checkpoint. Yes, correct kan. Mungkin cara dia cerita pun mungkin pasal ni mungkin dia orang punya second ke third time kena masih lost baru sikit lah lah. checkpoint. Yes, correct. Kalau dah expert tak payah Tak check. payah. Ada shortcut lagi. Ada shortcut lagi lah kira. Dia cakap body aku stop, dia tanya, mana checkpoint next ni? Sambil tengok map lah. So bila dia tengah tengok tu, tali kasut aku pula terbuka. Faham tak? Okay. Ini semua macam ada hint. ada macam hint lah kira. Jadi bila tali kasut dia dah terbuka tu, dia tengok. Iyalah, dia benda leceh lah. Tapi aku tak tahu SCDF diorang punya guard duty macam mana. Sebab kalau army, kalau polis kita ada timbak. Yalah. Diorang macam mana? Baton ada macam baton ke? Macam baton lah mungkin mudah untuk diorang ni. Jadi aku tengok, alamak, dia leceh lah ni. Jadi aku tunduk nak ikat lah. Jadi bila aku tengah ikat tu, aku pun pusing apa ni? Macam aku tengah ikat tu, tapi bila aku tengah ikat tu baru dia tanya, kat mana ni? Kat mana ni next checkpoint? Tapi dia tengah telefon, tapi sampai dia tanya. Bila dia tanya tu, aku tengah nak tali kasut lah. Dia macam, this thing happen in the same time. Okay. Jadi macam, aku kat sini, dia kat belakang. Jadi dia tengah tengok handphone, jadi aku tengah kat depan dia, tengah menyangkung. Okay. Jadi bila dia tanya gitu, aku terus pusing. Jadi bila aku pusing tu, kau rasa apa aku nampak? Kucing tu. Bukan lah. Ingat kucing tu. Jadi bila aku pusing tu, bila dia tanya gitu, bila aku pusing tu nak respon dia lah. Kira aku tahu mana jalan. Jadi bila aku nak respon dia tu, masa aku pusing tu dalam satu kali pandang tu, aku pusing gini apa? Kilas punya kira. Jadi bila aku pusing tengok dia, at the same time, ada kain putih lalu belakang dia, guys. Cing. Jadi bila kain putih tu lalu belakang dia, and terus macam gaib. Repeat tau. Dia dapat kali. Gaib. Dia kira lalu belakang Aziz je, dia macam dia macam tu lah. Okay. Aku pun buat bodoh je lah. Bagi aku ni yang kira-kira yang ni bukan Islam. Kira aku rasa dia Cina atau Indian lah. And at the same time Islam. Dia pun penakut. Alamak. Jadi aku sebagai orang yang macam Islam ni kita harus percaya benda ni apa macam. Jadi step berani lah. Step berani bro. Semua. Okay, kita. Dia tak cakap dia step berani lah, tapi aku rasa dia mesti step berani. Kau pun step berani lah. Aku rasa dia mesti step berani pun. So aku pun tak nak dia panik. Aku cuma cakap, let's proceed to the next checkpoint. Okay, terus jalan lah kira. Terus jalan. So, itu je lah. Jadi apa yang terjadi pada masa tu kira is not a very long. Cuma benda dia terjadi kat member aku ni is a very a quick glance lah. Quick glance lah kira. Rezeki dia kalau betul-betul. Rezeki dia. Pada aku ni rezeki lah. Pasal dia tak minta apa-apa, dia tak fikir apa-apa. Tiba-tiba dia nampak. Tapi kadang-kadang kau fikir bukan rezeki tau. Menakutkan dia actually. Tapi rezeki lah. Dia takutkan tapi rezeki. Pasal kita actually born not to see also kan. True. So, kalau dapat tu kira rezeki dia kan. Betul tuan. Terus cakap sekian itu saja ceritaku yang tak berapa seram. Seram juga, mana tak seram. Setiap pengalaman mesti seram. Cuma kalau pengalaman tipu-tipu tu itu memang tak seram lah. Yalah. Jadi itulah dia. Daripada cerita kedua cerita kedua daripada Fad. Okay. Cerita kedua pun dah habis. Tapi
aku nak cut dia ke sini. Nah, kisah. Kita lupa something lah boy. Sebenarnya kita lupa. Penaja Silakan. kita. Silakan. Penaja aku tak boleh Silakan. sebut. Tak boleh- Tahu Lidah. Okay. Okay guys, episod ni ditajakan khas oleh Hells Velasle. Okay. Is a apa? Pastry. Pastry. Is a pastry. Bakery pun boleh cakap lah kira. Bakery pun boleh. Jadi korang boleh tengok kat dia punya IG nanti dekat dia. Kita akan letak dia punya. Dia dekat sini lah. Habis. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ada. Saya. Jadi apa? Belum. Actually untuk kita lah. Untuk Aku ingat untuk ni sebenarnya. Tak. Pasal jadi, makin kita cerita ni, makin bahang dia naik. Tapi betul guys, sekarang cuaca memang rabak guys. Okay, jadi back to the penaja kita ni it's a pastry. So korang boleh tengok dekat dia punya IG nanti kita akan letak dekat bawah ni, korang boleh tengok guys. Yes, itu for Hells Velasle. Dengan lagi satu penaja kita. Cakap. Al-Iman Muslim Federal Services. Betul. Sama juga kita pun akan letak dekat bawah ni ataupun gambar pun kita kasih korang biar korang screenshot, korang boleh perlukan apa perkhidmatan apa-apa tentang bila nak funeral services boleh carilah. Betul. InsyaAllah. Okay, satu hari kita akan memerlukan tu, korang support dia Al-Iman Funeral Services guys. Okay. Sekarang kita dah boleh ke cerita yang ketiga Krik. cerita yang ketiga. Boleh. Tapi seriously sebelum cerita yang ketiga ni kenapa? Tak tahu kenapa aku rasa macam very stuffy je boleh. Tapi cuaca kebelakangan ni memang rabak je. Tapi memang rabak. Dia tapi lagi tau kira. tak tahu ni rasa macam very very tight dah. Macam you mean surrounding dia? Surrounding dia. Yeah. Actually bila kita sampai tu actually memang tadi sampai ingat aku cakap bulu rumah aku naik. Ya. Actually tu nak terberak je. Tapi bedek lah. Tapi dia punya feel pun ada juga. Ada feel lah. Tapi tadi bulu rumah naik pasal nak berak lah. Jadi. Aduh, ya Allah. Siulah, okay. So, teruskan Zik. Kita boleh ceritakan continue ke betul. story yang ketiga. Aku nak pilih lain sikit lah. Pilih yang... boleh, terima kasih ada sofa Ada sofa kan. Kita baru beli sofa. Di sana sofa dia? Kita baru beli sofa. Korang sokong sofa dia. Masya Allah. Angin pun tak ada. Betul, angin pun tak ada. Cuaca amat. Okay. Orang asam sikit guys. Cerita kedua. Ketiga sayang, ketiga. Oh sorry. Yes. Ni Saiful punya cerita kedua. Cerita okay. Sorry. Tak clear tadi kan. Okay, boleh faham. Okay, title cerita dia. The Mirror at Selarang Camp. Mirror on the wall. Okay. Teruskan. Okay. Cerita kedua Saiful. Tapi semua dia berbual orang putih ke? Regular lah. Just a regular. True. Okay. After my rifleman days, cerita dia start through gitu. After my rifleman days, I was posted to Selarang Camp. Selarang Camp. As a army technician. Sama. Aku kan army technician. Okay. Pasang fightan ni semua lah. Macam-macam lah. Faham, okay. Satu malam ni, I was tasked as a marshaller for an event happening the next day. Marshaller yang pakai vest tu tak silap tu flag. Itu bukan. Bukan Tak. Masa aku tu bukan yang kira kan macam orang yang sakit-sakit apa tu? Itu medik lah. Bukan orang yang sakit-sakit yang pasal duduk tepi nak choking lah. Bukan ke? Bukan kerja diorang ke? pun boleh juga. Kadang-kadang white band ke yellow band lah. Yellow band lah. Kalau nak choking kan dia cakap you do this. Okay. Dia nak kena jadi marshaller. Okay. For an event happening the next day. Okay. So I had to stay in. Okay. Only 2 of us slept in that bunk that night. 2 orang. Satu bunk tak silap 16 orang. Tapi tengok juga kalau dia 8 row double decker times 2 apa? True. Okay. The bunk was old, dusty and only used occasionally. Kira kan berabuk ni. Occasionally dah. Baru aku nak tanya. Occasionally kira kan berabuk. Around 1 to 2 AM, I woke up to the sound of someone
opening a metal locker. Metal locker. Kerbang. Buka ke tutup? Opening ni cakap buka. Opening. Kalau buka kira Kalau buka. kira gitu lah, kira gitu. Yes. Then I saw the locker door slowly swing open by itself. So betul lah tadi. Nampak lah. Woi, Kira kan dia nampak lah. Nampak, dia nampak. Ni dia cakap dia nampak. And it stopped when the mirror on the inside face me. Kira dia tengah facing baring macam opposite punya side kan. Okay. Buka je dia nampak reflection dia tu dia stop. Kau ajar sian yang tu. Ni hantu main kurang ajar meh. Kau ajar Kasi Syul. trauma. Habis. Okay. But here's the strange part. The mirror didn't reflect my face, Habis dia fail. even though it should have just. Okay kan. Dia patut, dia apa masuk dia tu, dia It just actually stopped mirror there, tu. facing me tapi tak nampak muka dia. Oh, ni pelik pula. Ini pelik. I try not to overthink and close my eyes. Okay, dia pun tutup mata. Jadi kira kan bagus hari ni. Dia suka husnuzon. Husnuzon gila. A few seconds later, I felt something in front of my face. Okay. So bila dia tutup mata tu, dia rasa macam ada orang ke apa kan. Faham. And sabar. So close that I could sense it's staring directly at me. Oh, so ni rasa mungkin macam orang tengah tengok ah. Kira dia rasa macam kadang-kadang kita tutup mata kita tahu ada orang diri apa. Okay, sambungan dia. Okay. Through my closed eyes, I could see a faint white glow. Kira dia tutup mata tu, dia rasa ada orang je tapi dia boleh nampak macam bayang-bayang putih tu. Faham. Okay. My whole body was frozen. I couldn't move, couldn't scream, just stuck. Kira Dia macam ngempak pun ya kira. kalau kita takut pun mungkin perasaan dia pun macam aku nak gerak pun kita takut tau. Geletar kan. So after about 5 minutes, the light yang lampu dia glow tu dia cakap faded away. Kira dia pelan-pelan bayang dia hilang. Slowly I could move again. Bila lampu tu makin hilang, dia boleh gerak. Kira macam betul lah macam dia kena nampak juga itu So bila dia buka mata, tak ada apa-apa. Sampai sekarang dia pun masih tak boleh explain apa yang dia berlaku dengan dia. Okay, quite short tapi kalau aku kat situasi macam tu pun aku rasa pelik lah. Memang pelik lah. Pelik. Memang pelik. Tapi dengan cerita gini, Boboiboy pernah kena macam empap ke? Dia bukan empap lah. Apa? Boleh katakan empap lah. Paralyzed. Boleh katakan empap juga apa Empap juga ah. So jarang lah. So far kena empap ni jarang lah. Adik macam? Kena empap tidak lah. Tapi pernah bangun, kaki tak rasa. Kaki paitau lah. Bangun gerbang macam tu. Aku tahu dalam viewers ni mesti satu orang pun dah kena juga. Macam asal saya gitu? Tak tahu, darah tak jalan kat dia. Rabak tau. Itu bangun ke sendiri terus. Jadi kan ni bahasa tidur kira either kaki ke atas ke something like that lah Tak, biasa tidur macam katak. Tak lah. Kau kurang ajar kan? Saja je boy. Okay, jadi Rabak tidur macam katak. Rabak tu. Tapi selalunya kalau terjadi gitu, kalau kita berposition macam, tapi apa pernah kalau tidur macam tiba-tiba bangun je tangan tak rasa. Itu ada tau. Something macam itu lah. Tangan tak boleh gerak kan? Imagine dua-dua kaki tak boleh gerak. Itu memang confirm. Jatuh tumbang Face plant. Kena maki lah dengan bapak. Macam? Kau dah kenapa jatuh? Terus step tak apa-apa cool. Tapi macam sister ngesot sikit lah. Faham. Dia macam itulah. Kita this is a few cerita yang kita dapat dari tapi aku rasa banyak kat luar sana, banyak korang kat luar ni semua yang kat sini kan. Korang mesti banyak cerita tapi kita akan kongsikan korang apa. Tak ada. Jangan terus. So continue. Jadi kita akan kongsikan korang apa yang kita dapat lah So actually aku ada 2 cerita je Zik. Yang second cerita ni yang bakal aku ceritakan kepada anda semua. Aku dah pernah ceritakan dekat interview aku dengan OJT Podcast. Korang boleh tengokkan korang boleh tengok dekat OJT Podcast my episode. Ada episod aku dengan dorang. So korang boleh support dorang OJT Podcast. Shout out OJT Podcast. So aku akan ceritakan kat sini. Boleh tak? Boleh. Carry on. So cerita ni masa aku tengah servis lah. I think I went to Brunei. So I was a rifleman in the army. So I went to Brunei this
kat Brunei lah senang kata. Okay, so kita siapa yang pernah pergi Brunei ni, kita ada a few exercise. But apa yang terjadi kat aku ni is nombor 3 punya exercise, which is exercise Mount Biang. Pernah dengar? Macam pernah dengar tapi Ah. macam ada lagi I don't know that. I think still have lah. I think generation sekarang punya NS, I Dah think tukar nama lah katanya. mungkin dia tukar nama. But my time was exercise Mount Biang. So kita was at the hutan was for 5 days 4 night. Okay. So kita pergi lah. Kita pergi. Then what happened was, aku ni, kita semua imagine kita semua dengan beg berat, dengan tembak. Feedback, Ya, dengan feedback, dengan tembak dah berapa kilo. IBV, IBB lah. And plate. yes, correct. Rabak. Meleceh tau. Leher semua meleceh tau. Correct. So at that point, kita it's really my third night, Rizab. Third night kat hutan. So that third night tu, kira kan kita macam, we don't have that first 2 night tu, kira kan kita memang all the way jalan tau. Kan daripada kita start keluar daripada camp tu, dalam petana stop kita kat tu tempat, kita jalan for the 2 day 1 night tu, kita jalan je. Rabak siap. All the way. Dan malam gini, kita still walking tau. Rabak. But we walk for 2 night. Tapi tembak apa tu? That time, I saw gunner. Oh, lagi rabak. Yang panjang, yang panjang tu. Rabak gila. I was a saw gunner, so for that 2 day 2 night tu, kita jalan dulu ya. Kita dapat rest macam 30 minit. Oh, yalah. Yang malam ni pun kita dapat 30 minit dia semua kena jalan. 30 minit tu kira kan semua satu platoon, satu company semua 30 minit. Kau nak tidur, kau nak apa, dia 30 minit. Cukup time. Rabak 20. Gitu kan. Dia kan after 30 minit kita punya PC ke apa macam okay, jom let's proceed walking lah. Jalan lah. For that 2 day 2 night. Rabak. So this thing happened to me on the third night. The third night ni kita dapat rest around the whole night, kita dapat rest. Tapi standard lah, kita ada sentry lah, you know, kita 2 jam. Ya. Kita ada 2 jam tukar. So aku kena nombor, aku rasa actually aku nak kena nombor was 4 pagi memang tak silap. So aku dengan body aku kena bangun from 4 to 6. 1 jam. So sebelum kita nak start tu, sebelum kita tidur tu, kita kena gali kubur. Oh, gali kubur. Itu pun rabak tau. Jadi pada askar-askar diorang tahu lah, kita panggil apa? Shell scrape. Ya, kita nak kena korek tu shell scrape. Kita korek. Kau punya dah penat 2 hari 2 malam tak dengan kurang tidur. Berat. Everything kita penat. Kita dapat turunkan free pack, kita kena gali tu benda lagi. Tapi memang at that point semua gali dah asal boleh. Dah sembarang lah. Dah sembarang. Kita kan actually nak kena ada meter dalam dia apa. Sekarang semua dah tak ikut meter dalam dah. Dapat dia rasa cukup kan. Yeah. Dah cukup lah. Jadi apa pun was, aku pun tengok dah penat kan, kita cukup. So aku dig Eja sikit, kasi cantik, kasi macam selesa sikit. Tapi bila aku tengah dig ni, member aku ni kira dia dah asal boleh. Dia dah rabak. Ada sayur lah. Dia dah sayur gila. Mesti akan ada orang yang tak boleh, dah mental dah lari kan. Dia dig tu kira aku dah tak tutup kubur ke apa, kira dah rabak. Kira dia nampakkan shape dia je, dia dig 2-3 gini tu, dia letak dia bag. Cukup makan lah kira. Cukup makan tu, dia letak dia bag. Dia letak terus dia hilang. Tidur. Oh, tidur. Panjang hidup. Hilang goib. So dia tidur je. Dia tidur. Jadi aku tengok, lincah apa ni? Tapi aku tengok dia shellscape. Memang dia asal boleh lah. Sekejap. Okay. Jadi dia asal boleh lah. Jadi aku pun nak kena ada ni sikit lah. Aku sabar sikit. Aku betul-betul bikin sikit. Kasih nampak shape cantik sikit. Jadi aku letak beg aku. Aku baring. Aku tidur. So bila aku tidur tu dalam, aku rasa pukul 12 gitu, kita tidur. Within 2 to 3 hours lah. So nak dalam pukul 3, aku tak ingat lah. Pukul apa aku tak ingat. So dalam pukul, kita di 11 lebih kita di, aku 11 lebih aku dah baring. So this thing aku macam, bila aku baring aku tidur tu, tiba-tiba aku rasa macam tengah tutup mata ni, tembak semua dah dalam lah. Kita dah kena simpan pun dah silan. Jadi bila tengah ada baring tutup mata tu, kita dah rabak, kita letak terus hilang. Yalah, body kita shutdown. Ya, kita shutdown. Okay. So bila aku dah shutdown tu, tiba-tiba aku boleh dengar pula macam sebelah kiri yang kanan aku ni ada macam bunyi macam orang macam growling. Macam mana tu? Macam dia sasok like that. Macam gitu. Tapi dia macam sikit. Macam growling sikit, dia stop. Growling sikit, dia stop. Kiri kanan. Dia pun semput katnya. Ada sial. Jadi aku tengah jadi bila aku tengah baring tu, bila aku dah dengar tu, aku takut lah. Mesti dah takut. Siapa tak takut? Aku dah penat habis. Kejap guys, kejap. Jadi
Action. Nanti kita edit, jangan risau. So bila aku dah penat tu, aku dah takut-takut tu, jadi aku pun buka mata lah. Jadi bila aku buka mata tu, Aziz rasa buat nampak apa. Nampak saja. Amat menyeramkan juga actually apa yang buat nampak. Nampak saja pun seram. Salah. Tak. Babi hutan. Alamak. Kacau tau. Kiri kanan pun babi hutan. Rabak orang seram Ha. orang. Tapi mungkin sebab sebelum bila kita sampai tu, kita kan dah makan biskut. Ada bau. Yes, correct. Mungkin kita dah bau-bau, mungkin dia dah datang dekat. Tapi bila dah celik mata, dah nampak tu, kira macam goyang-goyang lah. Jadi bila dia tahu yang Ada orang ada orang kat sini, tu dia macam dia lari lah. Seram. Ah. Seram tau. Seram gila pun. Okay, bawa tu. Tidur balik. Tutup mata balik lah. Dia macam adjust sikit, tutup mata balik. Tak sampai 10 minit je. Gua dengar macam orang macam macam gitu. Dari sebelah kanan. Dah mengeluh punya bunyi lah. Dia macam dia macam itu, betul. Dia macam, tapi very kuat tau. Dia macam pakai speaker pula tadi. Jadi, pasal kita semua dah sunyi, kita dengar bunyi cengkerik lah. Dah senyap kat hutan. Semua dah tidur. Dah dengar bunyi berdengkur pun kat kiri. Tapi pun dengar bunyi kat sebelah kanan. Sebelah kanan bawah ada orang tak? Which is one of my buddy lah. One of my buddy lah. So macam dah baru terjadi tadi, ada babi hutan, ada bunyi ni. Jadi masih boleh fresh tau macam yalah. apa benda. Jadi bila dah macam tu baru bangun. Daripada baring tu baru macam bangun sikit lah. Dah bangun sikit tu baru tengok. Dia baru tengok sebelah kanan ni. Kira kan dia punya kubur dengan bawah kubur kira kan tak jauh sangat tau. Macam sini dia dekat dalam dua kursi ni sikit je. Sikit je. 3 kaki ke 4 kaki. Ya, very near lah. So it's quite very near to me what. Ya. Boleh nampak apa tau? Okay, kepala kita kat sini apa? Kalau kita baring kepala kat sini, dekat dia punya body boy punya sini, ada benda hitam besar tengah menyangkung tengok dia punya muka. Siul lah. Main-main lah. Gila babi. Tengah menyangkung tengok dia. Dia macam very big tau. Tapi siapa yang tengah? Dia. Body boy? Rabak. Dia ni yang tengah kat sini dia macam nampak apa? Tak Something tahu. like that lah. Tapi dia tak nampak apa? Dia tengah nyangkung. Tapi bila boleh nampak tu, kita kalau malam kat dalam lautan, kita dah boleh nak start mata boleh nampak. Mata dah adjusted kan. Jadi I can still see his face macam kabur-kabur sikit. Tapi I still nampak. Dia tengah tutup mata tapi dia macam rabak. Dah macam orang macam kena hempap ke apa, I don't know. Tapi that's what happened lah. So bila boleh nampak tu pun macam kita dah penat gila, body dah shut down. Jadi bila boleh nampak tu, ya apa ni, alamak, sial lah. Rogon lah balik. Gua cuma mampu cakap apa, ya Allah, apa benda sial ni, terus buat tidur. So kira kan terus flat. Jadi apa benda tu sebenarnya? Tapi dia tak cakap apa? Jadi what happened was, when it comes to our turn, my sergeant wake me up for the sentry sana. Wake me up, tapi dia ni Gone. Tak boleh bangun, tak boleh apa? Bukan tak boleh bangun, dia macam sawan. Alamak. Yeah. Spoil lah. So aku he went for Elivac tak silap. Confirm Elivac lah, ya. Dia mesti darah terus panas. Padahal tu nak dekat habis pun actually. That exercise was going to finish actually. So that thing happen lah. Rabak siapa kena sawan gitu. Dia babi. So memang dia pun dia dah shut down. Nak tolong pun tak boleh tolong. Sebab kita body dah shut down. Yalah. So when I saw that, aku terus pun dengar aku sih. Dia bukan dia rabak siapa. Gila babi. Rumah diri lah. Pasal pernah dengar ni cerita juga dari orang. Di sana memang pasal hutan lah. Kita tak boleh cakap. Kita tak tahu apa yang ada. So gila babi. This is Boboy punya experience. Yeah, this is my own personal experience lah. Aku dah share dengan OJT, so korang boleh tengok lah. Kau dah share it again. Aziz punya experience actually it's a short one lah actually. Your experience. Okay kan? Share. Ni pun guard duty punya cerita. Guard duty memang mesti orang kena. Emodam. Apa? Pernah dengar? Emodam, Tekong. Emodam. I've heard about it, but I never went that. Connection tak ada, apa tak ada. Okay. So what happened? So tak ingat, I can't remember exactly pukul berapa. But there was 2 of us je. Kita baru habis kita punya prowling kita kat situ-situ je. Emodam ni. Kat Tekong ni lah. Tapi tu tempat tak silap ada yang apa namanya, Gurga ke apa lah. Emodam. Ada orang jaga that place lah. Emodam tu dia just situ je. Okay. Tapi ada road, ada macam route ke road, dia tak tahu mana lah. Okay.
So kita first punya prowling kita dah prowl. Ni Gurga actually gila lah. Honestly Gurga gila. Tapi nak Dia kena boleh jalan tahu. seorang tau. Tapi check tu Gurga ke bukan? Kau nak kena check. Tak tahu lah. Tapi kita boleh tahu tu colour baju lah. Baju Tapi kira Gurga. memang ada lah. Dia dengar full pack dorang lah. Kat dalam tu pun ada ni benda. Tak tahu whether dorang ke tidak lah. Tapi Okay. dorang cakap ini Gurga. Orang-orang yang nama Orang kat situ sana lah. cakap okay. Kita tengah prowling, kita nampak dia seorang loh jalan tu. Emodam, the nearest is kira school 4 nya area. School 4 pun dalam Tapi siap. dia walking towards school 4. That means daripada sana jauh gila lah. Jauh lah. Dia jalan seorang-seorang. Lepas dalam 20 minit baru next person. Sial lah. Diorang boleh jalan macam gitu. Kebetulan diorang punya stamina memang dengar gila babi lah. Kebetulan David Oi. Ni apa itu? Lambat terpati. Apa Nervous orang nak cerita. Okay, Kita punya prowling dah habis. Terus kita ni turn untuk rehat lah dalam bang. Okay. Dalam bang tu, bang dia Tapi korang tak ada link dengan tu Gekar kan? tak ada. Timing okay. Kita ada fans tu. Tu just emodam ni. Okay, faham. Ya. So kita tengah rehat kat dalam tu. Okay. Dia ada this metal door. Metal door pintu apa tak ingat lah. Okay. Kita tahu kita dua tengah rest, lagi dua tengah prowling. Okay. Tengah prowling, kita tengah nak tidur. Prowling dia jauh apa dengan building kita. Of course. Dia nak kena route pusing sampai. I can't remember macam mana. Tengah baring ni Aziz kat atas. Kawan Aziz kat bawah. Dia dah gone lah siang-siang. Tapi bila kita tengah hayal-hayal main waktu, dia pun dah gone kan. Faham. Siapa ni main campak-campak ni? Batu. Hmm. Sekali ada dengar bunyi macam kepala hentak-hentak kat ni. Tapi dia slow. Kepala? Deng. Tak tahu bunyi kepala kita ke hentak ke tak. Atau kita tumbuk ke. Ya, aku faham. Tapi dia hentak dekat Ada pintu. Tapi pintu mesti dia kira luar. Dia dah luar. Kira kalau kita selak langsa kita, dia boleh nampak. sebelum hutan dan orang kita. Kita dengar all the way tu. 5 kali. Terus Aziz tengah hayal tau. Okay. Kalau Aziz tengah tidur, dia terus bom. Aziz. Aduh. Cakap apa benda sial, kau jangan cakap apa-apa lah. Aku stay cool lah. Tidur pun dia dengar Dia terus boleh awake. Tu tak tahu macam mana lah. Terus kita buat bodoh cak. Aku rasa ni prowler tengah main-main lah. Terus kita selak ni kan tadi cakap lah. Selak dia bawah lagi clear. Buka kira dia punya layout apa tau. Square kan. Tingkap layout glass punya. So ada langsir je. Faham. Langsir. Faham. Pintu glass tu. Faham. So kita macam kita kat this area lah. Tepi pintu je. So dia selak dari bawah. Tak ada orang. Faham. Lepas tu kita cakap, siapa siap? So kita macam dah get ready lah. Okay, ni kalau diorang ada bikin apa lagi, kita dah ready lah. Kepala kita switch side. Lagi dekat untuk tengok. Instead kepala sini, kepala kita sini. Kat sana lah, ya. Tapi cara gini cuy lah kalau gitu. Faham. Kita pun tengah relax balik. Macam tengah fikir, bunyi apa ni? Tak nak fikir apa-apa sangat lah. Tunggu dalam 10 minit, 15 minit lah. Dah tengah sunyi. Semua dah tengah start ayal lah. Lupa pasal tu benda. Deng. Terus kita lincah-lincah. Buka check tak ada orang. Daripada sana cakap, Jack, kita tidur pun cantik lah. Kalau nak on surah tak boleh. Tak ada connection, tak ada apa. Ataupun memang susah bad connection kan. I mean, dia actually okay. Tapi the emodam itself, tak ada tak ada signal langsung. Dia macam dalam sangat lah. So kita daripada sana, terus macam, tidur lah. Tidur, the next day bangun, partner Aziz tu demam. Confirm lah. Mungkin tu pertama kali dia kena apa. Dia macam trauma saya tak nak datang. The next time kita nak ada guard duty lagi kat Tekong tu, paitau. Kalau kena kat emodam kita mesti paitau reject. Faham. Tu lah story dia kat situ. Seram. Ni kita pengalaman Aziz sini. Pengalaman dekat Tekong during BMT. Faham. Okay, actually pun yang apa yang kita dapat nak masuk lapan cerita ni, kita pun tak pada boy kita tak payah cerita semua. Sebab apa tau? Kalau kita tak ada cerita NS lagi. Betul. So kalau korang viewers nak ada cerita, nak dengar pasal NS lagi, korang just komen lah. Jadi kita akan buat lagi lain episod. Ada banyak lagi. Ada banyak lagi kan. So tapi kita simpan lah. Actually ada dah cerita 2. Cerita 2. Okay, boleh belajar lagi 1 lah. Tapi
Itu pun pengalaman boy sendiri lah. Pengalaman boy. Tapi kita cakap dulu, kita ada banyak cerita NS, tapi kita takkan cerita kat korang hari ni, takkan lah. Jadi kalau kita cerita nanti kita tak ada cerita, korang pun boring nanti. So kalau korang nak cerita lagi pasal NS, korang komen-komen lah. Betul. Kan? Kalau tak pun korang, kan? kalau nak, jangan lupa ni ya, like, share, subscribe. Kita bani dulu. Itu mesti kena seling. Itu mesti ting tak. Tak. Okay, so Azil ada cerita lagi tak? Ada tapi tak nak share. Tak nak share. Okay, ni boy kena share ni cerita. Okay. Boleh. Kita willing to listen. Ini cerita yang terakhir. Okay guys, cerita terakhir kita pada malam ni, pada episod ni. Okay. Cerita ni terjadi pada boy masa boy baru BMT. Tekung kan? Tekung. Kita standard. Tak. Boy actually apa nama dia tu? The street apa tu? Infantry. Mono. Oh, mono intake. I'm a mono intake. Yes, I'm a mono intake. So my BMT punya last punya apa nama dulu? Sebelum BMT punya POP punya exercise tu apa nama dia? Sebelum POP ada apa? Tak, continue. Okay. So basically this thing happen. So kita BMT punya sebelum habis tu my first ever outfield. Okay. Time recruit dah. BMT ya. So kita dah 3 hari 2 malam lah. So my second night 3 hari ke 4 hari? I forget. 4 days 3 night. Ya, 4 days 3 night kan? Yes. Okay. So kita dah buat ni. So first day buat macam biasa. First night tak ada apa-apa. Semua okay. Second night tu malam tu ada satu part tu yang kita sergeant akan kasih surat yang family member tu. Pak sedih lah. Pak sedih tu lah. So okay, semua okay. Okay, yang third night tu, saya nak tidur tu, boy tengah terus kira semua share script semua masih fit apa baru-baru. Share script semua cantik-cantik. Sekali dah baring macam biasa lah, baring, tembak dalam baju. Tiba-tiba pendengar orang macam macam menangis. Very macam faint, pelan dia kuat. Pelan. Tapi dia sebelah kiri. Ya, dia macam tu. Wah. Dah boleh buat ni. Yes, literally macam itu. Okay, so basically dia macam itu. Okay. So bila dah macam tu orang takut lah. Dia first time dah kat hutan, tidur kat hutan, tiba-tiba mana datang keberanian dia, boy bangun lah. Literally just duduk. Literally bangun just cari. Kita ada dalam MIBV ada torchlight kecil. Oh ya. So I take out, I solo. Sekali I tengok sebelah kiri, I nampak orang tengah duduk. Siapa sih? Tengah nangis. Recruit juga ah. Recruit tengah baca surat tu. What the fuck? Yolah, dia ni. Jadi recruit tengah nangis baca surat. Tengah nangis baca surat mak hantar. Itu dah bukan fake cry lah tu. Tapi dia nangis. Kira macam dia very fake. Hang memang Jadi bila dia nampak tu cakap, alamak dia ni betul suspend baru lah. nak cerita hantu lah. Baru nak cerita hantu lah. Kira ni ini kalau nampak ni kira boleh bawa ni lah. Tapi tu one of my kenangan lah guys. So korang jangan marah lah. Itu kira kan sikit-sikit je lah aku cerita kan. Cerita terakhir lah kira. Kelakar seram lah. So aku dia tadi ingat ni memang benda ni lah. Tapi aku memang tengok lah. Aku nampak dia member aku si Sina ni kira dia macam selenge-selenge budak lah. Pakai cermin mata. Dia standard ada satu. Dia tengah duduk dia. Dah buat berapa hari je tak balik. Itu confinement dia apa. Basically that's what happened lah. Yeah. Okay guys, jadi itu je lah untuk episod kita kali ni. Macam aku cakap tadi, kalau korang nak more episode about NS, korang masih can still send to kita punya email. Share the horror. Share me the horror. Send me the horror @gmail.com guys. Kalau masih biasa nanti kita akan letak dekat situ. Kat bio semua ada lah nanti. Sebelum kita akhiri, kita tak lupa episod ini ditajakan khas oleh Hell Bella Sebagai apa-apa pantry ke bakery yang korang nak, korang boleh tengok kat DMIG. Kita akan letak kat situ juga, jangan risau. Dan juga Al-Iman Funeral Services. Kita akan letak juga dia nombor. Kalau korang perlukan perkhidmatan apa-apa daripada funeral services, dia ada cat burial pun korang boleh access lah kalau korang nak khidmat daripada orang. Okay guys, tapi untuk episod kali ni kita a bit special sikit. Kenapa? Kita golek kat sekarang je. Sekarang kita golek. Assalamualaikum. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Terima kasih awesome people untuk mendengar kita punya episod Episode kali kali ni. ni. Sorry kita lupa tadi suruh korang baca tu benda. Ya. Jadi so itulah dia tadi. Thank you guys. Minta maaf kita lupa tadi Jangan lupa like, share, subscribe dekat Bro Sempoi Channel. Yeah. Tempat penuh misteri Creepy. tapi steady. Ciao. Ciao.